Kita seram lampu terpasang sendiri. Ada satu malam, seorang yang dikenali dengan nama Daniel ni, dia bagi tahu pada malam tu dia tengah duduk dekat atas sofa sambil tengok TV. Tak lama kemudian dia kata dia rasa mengantuk, mata dia rasa letih. Dia pun pergi matikan TV, matikan lampu. Dia nak tidur kejap dekat atas sofa tu. Selepas setengah jam, dia terjaga. Lampu yang dia matikan tu menyala semula. Daniel dia pun bangun daripada sofa. Dia pun pergi dekat lampu tu, pergi matikan balik lah. Lepas tu dia pun duduk. Dalam beberapa saat dia duduk balik tu, lampu tu menyala semula. Daniel ni pun rasa tak puas hati. Dia pun pergi dekat lampu tu, pergi tengok, pergi periksa, tengok switch apa semua. Semuanya okey, dalam keadaan baik-baik je. Lepas dia pergi periksa keadaan lampu tu semua, dia ada berdiri dekat-dekat dengan pintu. Waktu dia berdiri dekat situ, dia ada nampak satu sosok bayangan lelaki tengah berdiri dekat depan lampu tu, guys. Dia pun tak tahu nak cakap macam mana, sebab apa yang dia nampak tu memang real. Apa yang dia ingat, dia terus naik ke atas rumah dia, terus masuk dalam bilik, dan lepas tu dia tak ingat dah apa yang berlaku.